Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Salam trader. Hari ni kita nak update progress performance kita punya AI bot trading. Yang mana hari ni ada satu kejutan robot buat profit yang agak besar compare dengan 2-3 hari lepas. Yang mana hari ni kita tengok profit. Okey, pagi ni saja akaun kita sudah kurus $97.9, yang mana bersamaan hampir RM500 untuk pagi ni saja kalau convert kepada ringgit Malaysia. Compare dengan 2-3 hari lepas, market crypto sangat slow. Sangat slow, dan performa profit kita pun slow juga. Ni adalah contoh-contoh rekod trading untuk bulan ni. Total profit bulan ni sudah 2,480. Ni akaun ini sudah buka 1 bulan, hampir 1 bulan. Okey. Untuk detail, kita tengok dekat kita punya big gap. Okey, dekat sini kita boleh tengok macam mana konsistennya robot buat profit. Setiap hari boleh dikatakan ada profit, cuma sikit atau banyak saja, bergantung kepada market semasa. Kalau market laju, kita akan profit besar. Kalau market slow, kita akan profit sikit. Jadi robot yang kita guna ni, dia boleh buat profit dua hala, buy or sell. Jadi kita tak kisah market nak naik ataupun nak turun, nak crash ke nak apa, kita tetap dapat buat profit. Bagusnya sistem robot ni, ramai orang tanya ada risiko ke tidak. Jawapan dia tetap ada risiko, tapi kita tak perlu risau. Sistem robot sudah kontrol semua risiko, yang mana akaun kita tetap selamat. Jadi susah sangat untuk MC. Jadi kita tak payah pening-pening lagi fikir macam mana nak control the risk. Biar robot buat kerja, and then kita jana income secara pasif setiap hari. Okay, kita tengok macam mana robot ni trade account kita. Okay, kita tekan future, kita pilih salah satu coin yang kita nak pilih. Contohlah coin NIA. Kita pilih, tekan graph, tengok. Ini adalah contoh order yang robot masuk untuk auto trade account kita terbaru. Okey, dekat sini boleh nampak macam mana robot masuk, betapa sharpnya dia punya position. Dia buy the lowest price, and then dia sell the highest. Ini adalah sistem robot yang berlaku secara auto. Okey, ini adalah performance yang kita dapat. Okey, ramai yang bertanya berapa persen boleh capai sebulan. Based on record, kita boleh dapat dalam 20 hingga 30% profit setiap bulan. Kemungkinan besar kita akan break even, dapat balik modal dalam masa 3 hingga 4 bulan. Paling lama mungkin 5 bulan. Itu based on record lah. Jadi siapa-siapa yang berminat nak belajar sistem AI, nak tahu dengan lebih detail sistem ni, boleh PM ataupun WhatsApp secara personal, and join group Titan untuk belajar dengan lebih detail. Okey, wassalam.